effort. Cicing. Tapi tak namanya mesti. Ya. Ni banyak. Tapi ni tinggal sikit dah. Sepatutnya penuh kan cik dah. Mungkin dah ramai orang beli. Dia punya ni. Tapi kat sana pastry je banyak. Convolone, croissant, ada memang nak bangun. Saya tulis sini. Itu roti services pieces RM10. Sana ada kek bento pun ada. So, yeah. This is keripik. Hari ni hari Rabu. Berapa bulan cik dah? 13. Okay. 13 November. So, saya beli macam frame. Cik dah beli chocolate Belgian frame. Baik kan? Dah. Rasa semua. Cik dah bawa mini love. Saya dapat mini love lah. Kau ada? Tiba. Belagak tak nak saya gurau je. Okay. So today is 18 bulan November. So this morning I just eat yogurt, and before I start my work is I'm going to my journaling with watching this vloggers. So that's it. Now we are at Popular. Saya teringat beli ni, tapi saya tengah dalam budget right now. Books of enrichment. Yang agak romance, but right now I'm not so into the romance. So I think I'll choose this book. Saya nak pergi pesta buku, tapi saya beli lagi buku. Dan saya nampak Spy X Family, my favorite anime. Pasal dia ni manis coklat. Aku dah tak ingat dah aku beli manis coklat sampai yang siri berapa. Kuat, aku dalam tu ikuti dah. Hari ni hari Rabu 26 bulan 11. So hari ni saya nak buat sorting buku yang mana untuk dijual book prelim, sebab esoknya aku ada buka boots. So hari ni saya sedang mencari buku yang untuk dijual. So actually basically ada yang dah baca, ada yang belum. Yang belum baca, ini dah. Ini belum. Sebab saya macam tengah kurang minat genre romance. So I think I'm gonna to make this a prelim. Actually baru lagi. Memang baru. Hello. Sekarang saya sedang sambil menonton Netflix cerita Solo Leveling. Dia jadi favourite dah. Okay, hari ni hari Khamis, which is 27 bulan 11 2025. So hari ni kita ada tugas dekat Boots. Sekarang ni pukul 6.40 lebih. Awal kan saya siap hari ni. Sebab Boots buka hari ni pukul 8. So kita kena gerak awal sebab belum set up lagi. Ocean? Ocean ajak main tapi tak boleh main. Saya ada jerawat sikit sini. So I just guna dengan acne patch yang clear punya, tapi tak berapa nak clear lah kan. But it's okay. Macam agak comot sikit. So this is my outfit check for today.
So, outfit for today. Hari ni hari Jumaat. Okay. Jumaat 28 hari bulan 11. Kita esok pergi pesta buku. Let's go. Bertukar bos pilih buku. Saya tengah racun Cik dah beli buku. Cik dah. Tengoklah sini. Kita orang sama kan. Kita dah ada buku ni lah. Kejap, kita pegang-pegang je. Dia dah ada buku ni. Ada. Ni, kita dah baca. Saya dah baca separuh. Ni. Buku ni best. Dia ada doa, lepas tu dia ada explanation. Hari ni hari Sabtu 29 bulan 11 2025, which is sepatutnya planning kita orang nak pergi SIVF, tapi we cancel it last minute because kita tak tahu sama ada kawasan saya ke tempat yang nak pergi tu ada jalan yang tutup ke banjir ke kan, tak tahu. We can confirm it, so yeah, kita cancel last minute, so it's okay. Adalah little bit rasa sedih, but yeah. Semalam pun kita adalah beli buku kan. So I'm gonna show you all the book that I buy. Actually beli 2 saja. So terbitan Bukit, I buy this, which is kita pergi memang tak ada membership, so memang harga memang tak ada discount. So both of this is RM81. Okay, dua-dua saya beli. Yang mana yang saya tak jumpa kat online masa tu, so I buy. And then kan, bila sampai rumah saja semalam, saya sangat happy sebab ada satu parcel. Biasanya saya ada beli buku pre-order, and then dia hari semalam baru sampai. This is I buy the book from publisher Mangosteen. So everything buku yang saya show ni bukan sponsor, bukan sponsor, but I buy sendiri. So 3 buku ni buku terbitan baru. Saya sedih lagi, saya sedih. Tapi finally saya jumpalah personal shopper. Personal shopper tu sangatlah the best. Saya beli buku daripada dia 7 ke 8 buah tak silap satu. Saya ada bajet. Mesti saya kena, untuk SIVF ni saya kena beli bajet 500 ke bawah. Mesti tak sampai 500 lah. Mesti saya gunakan duit 300. Ya. So itu saja, tak boleh lebih daripada tu sebabnya pesta PBIKL 2025 tu pun saya menggunakan PS juga. So sangat banyak membeli, so saya kena sekat sikit. So I think I want to end this video. Terima kasih kepada siapa yang menonton video saya sampai sekarang ni. So saya ada account lifestyle dan saya ada account IG which is books, untuk saya meluahkan tentang buku macam ulasan itu. So dekat bawah link aku cakap macam awkward. So bye guys. Before we end, actually saya lupa satu benda yang saya beli buku tapi saya tak tunjuk lagi. Ni kena kiss. Blusher. So ada 2 buku lagi yang saya ni. Inilah bukunya. Saya beli dekat Popular Sabki. Ya Allah, itu macam saya lost sekejap sebab terlalu banyak sangat dan besar. Okay. So walaupun banyak, saya beli 2 ni saja. Terbalik. Saya harap saya bacalah semua buku yang saya beli ni, which is dengan masa yang agak terhad. Saya kebanyakannya baca buku, banyak baca buku waktu hujung minggu ataupun waktu malam. Ya, kalau hujung minggu tu pun kalau aku tak ada kerja lah. Tak ada kerja baru aku baca banyak. Kalau kerja memang baca sikit je. Saya ada bercita-cita, saya berharap dalam satu hari tu saya nak sangat baca buku daripada pagi sampai ke malam. Tapi itu hanyalah impian sahaja. Mana ada aku boleh duduk goyang kaki saja, tak boleh. Okay guys. Sorry lah, lately ni saya banyak cakap dekat depan kamera sebab saya rasa YouTube ni adalah place untuk saya escape from everything
working day macam tu lah. So bye guys. Assalamualaikum. This is a really bye.